Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Berjumpa lagi di YouTube channel ZHRD1. Untuk hari ni saya nak siapkan servis aircon 1.0 HP. Okey, ni saya dah bukakan dia punya cooling. Saya tidak turunkan dia punya aircon ni lah. Saya servis di atas menggunakan canvas tong kuning chemical. Okey, saya dah sembuhkan acid di bahagian belakang cooling dan di bahagian depan. Ni dia punya blower ni pun saya akan acidkan dia. Spraykan menggunakan acid chemical. Terbiarkan dalam 5 ke 6 minit, yang tidak terlalu lama lah, sebab acid ni dia panas. Lama kelamaan dia akan boleh merosakkan dia punya cooper lah. Lepas ni saya akan gosok dia punya ni habuk-habuk yang melekat dekat, yang tidak tanggal lah. Teruskan. Okay, selepas tuan-tuan beruskan tadi, tuan-tuan cuci menggunakan water jet ataupun menggunakan pressure air. Okay, untuk basuhan ni tuan-tuan daripada atas ni ke bawah, sebab kita ikut dia punya laluan, dia punya sirip-sirip ni dia jalur ke atas, supaya memudahkan dia punya habuk-habuk yang melekat di bahagian belakang tubuh depan dia akan tanggal lah. Tuan-tuan buat begini pun boleh juga, tapi saya elok macam ni lah, di atas ni ke bawah. Lah untuk bahagian kompresor sama juga tuan-tuan. Selepas tuan-tuan spray menggunakan acid chemical lebih kurang dalam 1 minit tu, dia naik buih, tuan-tuan gosok
gunakan burus. Kita buangkan dia punya yang kotoran yang tidak tanggal lah. Bukan punya bilah kipas di bahagian dalam ni. Yang untuk bahagian supply ni macam saya bagi kena air. Lepas ni saya akan bersihkan, lepas tu saya akan keringkan lah menggunakan blower untuk mengelakkan daripada shorting lah bila kita on nanti.